Confirm ke Pro 2 lagi murah? Kalau betul kita nak tunggu. Fan Pro 2 dah tercedok ke tu? EV Pro 2 terbaru QVE dah launch dengan harga RM80,000. Paling rare, bateri kena sewa pula. Dah macam skuter elektrik. Pro 2 QVE atau Quest for Visionary Electric, EV pertama yang orang tempatan kita sendiri R&D dan hasilkan. Banyak juga teknologi dan keselamatan yang best macam ADAS 2.0, driving, parking dan headlamp assist, 6 airbags, source call, child presence detector, surround view monitoring dan banyak lagi. Range pemanduan maksimum 445 km dan cas naik daripada 30 ke 80% dalam masa 30 minit je. Design luar pun handsome dan futuristic dengan pilihan warna ice blue dan caviar grey. Interior pula ramai komplain nampak busy dan tak premium sebab banyak plastik. Harga kereta RM80,000. Belum masuk insurans dan kena sewa bateri RM297 termasuk SST 8%. Sewa 9 tahun, total kena bayar RM32,000 juga. Tapi dapat jaminan bateri sepanjang hayat. Kalau kapasiti bateri jatuh bawah 70%, Pro 2 akan ganti terus yang baru. Pro 2 sewakan bateri ni untuk pastikan EV diorang mampu milik dan boleh counter masalah bateri rosak in the future. Sebab nak ganti bateri baru, maka RM10,000 juga. Plus, fan Pro 2 paling suka part ni. Resale value steady. So, apa pendapat korang dengan EV terbaru Pro 2 ni? Baik beli EV lain ke? Atau beli yang ni? Follow Instagram.my untuk info best macam ni setiap hari.